Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membawa anda semua untuk mengenali salah satu masjid yang menjadi kebanggaan umat Islam di kawasan ini. Masjid Teras Jenang terletak di Kampung Teras Jenang, Hulu Langat, Selangor. Bukan sekadar rumah ibadah, tapi pusat komuniti yang menyatukan hati, membina generasi dan menyinari masyarakat. Masjid mula dibina pada tahun 2003 atas tapak asal yang dahulunya merupakan kawasan sawah dan paya. Pembinaan masjid ini memerlukan tanah yang sesuai, lalu sebahagian daripada tanah milik Universiti Kebangsaan Malaysia telah diperoleh secara rasmi dengan kebenaran pejabat daerah seluas 2,000 ekar. Pembinaan masjid ini dikendalikan sepenuhnya oleh pihak Jabatan Kerja Raya. Kini, masjid ini ditadbir oleh Jawatan Kuasa Masjid Karya yang diketuai oleh Nazir semasa, iaitu Encik Sazali bin Ismail bersama 23 orang ahli jawatan kuasa yang melibatkan pelbagai peranan seperti Timbalan Nazir, Imam, Bilal, Bendahari, Setiausaha, Wakil Pemuda dan Wanita. Struktur pentadbiran ini membolehkan masjid menjalankan pelbagai program dengan teratur dan terancang. Masjid juga aktif dalam urusan rasmi masyarakat seperti pernikahan, pengurusan jenazah dan bantuan kepada jemaah yang sakit. Antara program masjid kepada komuniti, Masjid Teras Jenang aktif mengadakan kuliah maghrib, ceramah perdana serta kelas-kelas fardu ain dan Al-Quran untuk semua peringkat umur. Majlis ilmu ini dijalankan hampir setiap minggu dan terbuka kepada seluruh komuniti setempat. Melalui kerjasama dengan agensi seperti Lembaga Zakat Selangor dan NGO tempatan, masjid turut menjadi pusat agihan zakat dan sumbangan kepada golongan asnaf dan warga emas di kawasan sekitar. Setiap tahun, program ibadah korban dianjurkan dengan kerjasama NGO dan penduduk yang melibatkan penyembelihan dan agihan daging kepada komuniti kampung serta fakir miskin sekitar Bangi. Masjid turut mengaktifkan ruang ekonomi melalui penyediaan gerai jualan ketika program berskala besar seperti karnival serta peluang perniagaan kecil untuk komuniti. Contohnya, terdapat ruang niaga seperti gerai jualan dan bus makanan yang disediakan semasa program besar seperti Karnival Healing The Masjid pada Oktober 2023. Ini bukan sahaja membantu peniaga kecil, malah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi komuniti. Masjid ini turut menyokong program pendidikan agama melalui kelas kafah, kelas asas tahfiz dan kelas bimbingan solat untuk kanak-kanak dan remaja. Gabungan antara guru agama bertauliah dan sukarelawan menjadikan pendidikan masjid ini lebih holistik. Antara program sosial yang pernah dianjurkan termasuk pemeriksaan kesihatan percuma, gotong royong pembersihan serta program senaman pagi untuk warga emas. Contohnya, sempena Karnival Healing The Masjid, aktiviti seperti memanah, senam sihat dan ceramah motivasi turut dijalankan. Kesimpulannya, Masjid Teras Jenang bukan sekadar tempat beribadah, tetapi menjadi pusat pembangunan ummah dari segi rohani, sosial, ekonomi dan pendidikan. Dengan sokongan komuniti dan pentadbiran yang tersusun, masjid ini wajar dijadikan model masjid komuniti aktif.